Pada tahun 1983, Perusahaan Automobil Nasional atau Proton ditubuhkan. Dengan kerjasama teknikal bersama Mitsubishi Motor dari Jepun, rangka kerja mula dibina. Namun, sebuah kereta memerlukan nama. Melalui pertandingan nama kereta kebangsaan, gelaran saga diambil daripada biji merah pokok saga yang melambangkan ketahanan, keberanian dan jati diri. 9 Julai 1985, sejarah tercipta. Proton saga pertama berwarna kelabu metalik dipandu keluar dari barisan pemasangan. Ia bukan sekadar kenderaan, ia adalah simbol kemerdekaan ekonomi Malaysia. Tahun demi tahun, saga mula berevolusi. Daripada enjin Orion ke enjin Magma, dan kemudian lahirnya saga Iswara pada tahun 1992 yang menjadi wajah ikonik teksi Malaysia. Selama lebih 2 dekad, bentuk kotak saga yang klasik menjadi pemandangan wajib di setiap pelosok lebuh raya mahupun jalan kampung. Namun, zaman berubah. Pada tahun 2008, selepas 23 tahun, Proton memperkenalkan saga BLM, Best Line Model. Ini adalah generasi kedua yang dibangunkan sepenuhnya di atas platform sendiri. Ia lebih bulat, lebih luas, dan membuktikan bahawa Proton mampu berdikari tanpa bergantung sepenuhnya kepada teknologi luar. Saga tidak pernah berhenti belajar. Generasi ketiga yang dilancarkan pada 2016 membawa nafas baharu dari segi keselamatan dan keselesaan. Apabila Proton menjalin kerjasama strategik dengan Geely pada 2017, saga menerima sentuhan teknologi yang lebih pintar. Pada tahun 2025, Proton memperkenalkan All New Saga 2025 sebagai evolusi penuh model ikonik negara. Fokusnya jelas pada gaya yang lebih matang, kabin lebih senyap, kecekapan bahan api yang dipertingkat dan nilai mampu milik yang kekal. Bahagian luaran Saga 2025 direka sepenuhnya semula dengan tema Next Gen Style. Hari ini pada 2025, sudah berjuta-juta unit Proton Saga telah terjual. Dari dataran Shah Alam kemudian ke Proton City di Tanjung Manin hingga ke jalan-jalan di UK dan Mesir, Saga telah membawa nama Malaysia ke persada dunia. Ia adalah saksi kepada pertumbuhan sebuah negara daripada ekonomi pertanian kepada gergasi perindustrian. Proton Saga, ia bukan sekadar sebuah kereta. Ia adalah sebuah roda sejarah yang terus bergerak dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia.